Assalamualaikum, kembali lagi di Review Zone episod yang ke-17. Okey, jadi pada hari ini kita akan mereview satu lagi karya daripada terbitan Iman Publication lah. Okey, ada 3 komik kat sini. Okey, iaitu komik Kelab Tiga Puteri. Okey, kenapa 3 komik? Sebab kita dapatkan 3 volume lah dekat sini. Ada volume nombor 1, 2 dan ketiga. Okey, jadi ini adalah komik Kelab Tiga Puteri yang membawakan satu cerita berkenaan 3 kanak-kanak yang sangat comel ni. Jadi tanpa buang masa, jom kita review komik ini. Alright gang, kembali lagi ke Review Zone episod yang ke-17. Okey, kali ni kita akan cuba mereview Kelab Tiga Puteri. Okey, yang ni ada 3 volume kesemuanya. Okey, jadi jom kita lihat volume di pertama. Okey, ini adalah volume pertama, hari pertama Airah di sekolah baru. Okey. Jadi ini adalah spine buku. Kita boleh lihat ketebalan dekat situ. Okey, ini belakang sinopsis seperti biasa dan harganya RM12 sahaja. Okey. Dan penulis adalah daripada Aman Wan dan pelukis adalah Zil Fatih. Jadi ini adalah buku volume nombor 1. Okey, nanti kita akan review secara terperinci lah. Bilangan muka surat ini dalam lingkungan 95 hingga 96 muka surat. Dan seterusnya adalah volume nombor 2. Yang ini adalah misi membuat kelab paling popular. Okey. Jadi, ini adalah spine buku. Belakangnya adalah sinopsis, harganya sama, RM12 saja dan penulis daripada Arsyarih Adnan dan pelukis daripada Wawu. Dan ini juga samalah, mempunyai strok yang berbeza daripada buku volume yang pertama tadi. Okey. Dan yang terakhir adalah volume yang ketiga. Okey. Mencari kuih legenda Makcik Kantin. Tajuk pun dah catchy lah. Jadi dah ada spine buku. Okey, dan belakang seperti biasa sinopsis, harga tetap sama RM12. Okey, dan penulis daripada Lembayung dan pelukis daripada Aidil Fat. Dan ini adalah terbitan daripada Iman Publication. Dan kesemua buku ini dalam hitam putih sahaja. Okey. Kita kelas sekejap. Okey, selain daripada kita buat review yang begini, kita juga ada jalankan kelas melukis digital lah. Kelas melukis digital Procreate. Okay, jadi bagi siapa yang berminat untuk sertai kelas kami, sila hubungi nombor yang tertera ini dan kita akan sertakan info dekat dalam video ni juga nanti. Okay, bye. Alright, jadi jom kita sambung review. Jadi Kelab Tiga Puteri ini berkenaan dengan 3 watak utama sebenarnya, iaitu Jelita, Airah dan Izzah. Okey, masing-masing mereka berusia 10 tahun lah. Jadi pada buku pertama ini, ianya berkisarkan tentang hari pertama Airah di sekolah baru. Okey, jadi ini adalah watak, tu nampak tak watak kucing tu? Tu nama dia Kopi lah. Jadi ada sesuatu yang berlaku di antara Kopi dan juga Airah. Okey. Jadi buku ni sangat menarik. Okey, dekat belakang ni kita boleh lihat sketch lah. Sketch asal. Dan dia adalah profil penulis dan juga pelukis. Okey. Alright, di buku yang kedua pula, ianya berkenaan dengan misi membuat kelab yang paling popular lah. Jadi ini adalah misi Airah dan rakan-rakannya untuk menjadikan kelab mereka popular. Dekat situ kita boleh melihat hasil lukisan. Okey. Mempunyai strok yang berbeza lah daripada buku volume pertama. Tetap kemas, kualiti tip-top. Memang terbaik lah. Dah sangat comel dekat situ. Okey. Jadi anda semua boleh melihat bagaimana strok lukisan di volume kedua ini. Okey, ni adalah bahagian sketch. Okey. Okey, dan seperti biasa di belakang adalah profil penulis dan juga profil pelukis. Okey, jadi jom kita ke volume ketiga pula. Okey, jadi dia adalah mengisarkan tentang mencari kuih legenda Makcik Kantin. Okey, dan cerita dia semakin menarik lah bila kita baca volume pertama, kedua dan ketiga. Okey, yang volume ketiga ni juga mempunyai strok yang berbeza. Okey, tetap sama kualitinya, tetap comel dilukis. Okey, walaupun dilukis oleh pelbagai artis yang berbeza lah, namun mereka tetap menjaga kualiti agar karakter punya kecomelan tu dikekalkan. Jadi boleh lihat kat sini memang sangat comel. Dekat bahagian belakang ada sketch, juga profil penulis dan pelukis. Okey. Oh ya, kami telah membaca ketiga-tiga komik ini dan kami mendapati kemungkinan akan ada sambungan. Okey, jadi ramai yang salah faham. Sebenarnya komik ini tidak ada kaitan dengan watak Aichan. Komik Aichan tu, yang keluarga Aichan tu kan, tidak ada kaitan. Jadi ini adalah watak-watak baru. Jadi segera dapatkan kerana komik ini sangat sesuai untuk pembaca dewasa dan kanak-kanak.
Okey, itu saja review daripada kami. Jadi bagi siapa yang berminat mendapatkan komik Kelab Tiga Puteri ini, boleh saja ke Shopee ataupun kita boleh ke imanshopee.com. Okay, dekat situ masih ada lagi stok yang banyak. Jadi kami sangat recommend untuk anda dapatkan Kelab Tiga Puteri ini sebab cerita dia sangat-sangat comel dan sangat-sangat sesuai untuk pembaca dewasa dan kanak-kanak. Okey, itu saja review daripada kami. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye semua. Assalamualaikum. Peace.